Okey, untuk bahagian langit ni, kita nak warna bahagian ni dulu tau. Hujung ni sampai ni. Sampai dia punya darat ni. Kita nak warna bahagian yang langit dulu. Nak settlekan langit yang unik tu dulu. Okey, langit cikgu nak buat 3 color. Langit tu termasuk dengan bayang cendawan yang di belakang. Okey, cikgu nak pakai 3 color ataupun 4 color pun boleh. Okey, cikgu keluarkan color hijau gelap, hijau cerah, lepas tu kuning, lepas tu dengan pink. Okay. Sekarang ni kita nak warna bahagian langit dulu, tapi langit tu cikgu nak tambah cendawan belakang siap. Ni contoh yang cikgu buat sebelum ni. Cikgu nak tambah cendawan yang ada bayang-bayang cendawan macam ni. Yang banyak-banyak ni sebab nak menjelaskan taman tu kan. Tapi benda ni step dia mudah aja. Dia tak detail. Jadi ada cendawan yang pada bahagian belakang, ada cendawan pada yang bahagian depan yang dominan, yang gergasi, yang difokuskan. Ni soalan cikgu pernah buat sebelum ni, okey. Jadi cikgu nak efek yang macam tu. Efek yang macam tu cara dia adalah cikgu masukkan dulu yellow green. Ni cikgu masukkan dulu mentah aja yellow green. Okey, yellow green ni. Awak masukkan cair-cair je sebenarnya cair-cair je. Tapi yang ni cikgu tak blend dengan colour apa-apa pun. Okey, kalau tak selesa kedudukan kertas ni pusing saja. Okay, mula-mula cikgu masuk yellow green kat sini. Awak tengok ni cara cikgu masukkan. Okey, masuk sini. Bila cikgu warna ni kan cikgu rasa carbon pencil ni sebab cikgu tekan mata pensel. Tadi cikgu pakai 6B sebabnya cikgu nak bagi kamu nampak. Kalau tidak, kalau cikgu record ni kamu tak nampak line ni kan. So pesanan untuk kamu bila kamu melakar samar-samar saja. Okey, kamu melakar samar-samar saja. Okay, cikgu masukkan yellow green dulu sebab nak bagi nampak cendawan pendek-pendek, warna yellow green dulu. Masuk macam tu. Okey, masuk macam tu, bulat-bulatkan dia dan bagi dia kembang. Dan tinggalkan. Okey, dan tinggalkan. Kita tak warnalah sampai habis sebab bahagian ni bahagian yang cikgu nak buat cendawan tu saja. Dah terpercik dah. Bahagian ni bahagian yang cikgu nak buat cendawan tu saja. Yellow green. Bila nak mewarna tu kamu mewarna dengan berhati-hati. 3 jam tu amat cukup 3 jam tu amat cukup untuk hasilkan karya yang cantik. Okey, cikgu masukkan yellow green. Tak selesa kertas, tak selesa dari arah-arah tertentu, pusing. Bagi ikut keselesaan tangan kamu. Jangan langgar cendawan tu. Okey, sebab kamu dah buat outline dia dah. Jadi kamu jangan langgar outline tu. Okey, masukkan yellow green. Untuk yang bahagian ni, sekiranya kamu nak tukar-tukar colour pun boleh, tak ada masalah. Kamu pilih nanti kombinasi warna yang sesuai. Macam cikgu pilih 4 ni. Untuk hasilkan warna yang cikgu nak tu lah. Warna yang cikgu nak buat suhu siang tapi penuh colourful dan ceria. Penuh colour-colour dan ceria. Okey. Ini cikgu buat yellow green. Okey, cikgu buat yellow green. Kita kena biarkan ini kering dulu. Yellow green ni kering dulu baru kita boleh naikkan cendawan-cendawan yang berdekatan dengan dia tu, yang belakang dengan dia tu. Jadi sementara nak tunggu ini kering, cikgu nak warna dulu pada bahagian ni, pada bahagian warna tanah. Warna tanah yang cikgu akan ambil adalah cikgu ambil terus color yellow ochre ni. Yellow ochre ni kalau you all panggil coklat cerah ni, yellow ochre ni. Ambil dia. Teknik yang cikgu ajar ni adalah teknik kamu guna warna mentah. Kamu guna warna mentah tapi kamu akan layer di kertas 2-3 kali warna mentah. Lepas tu warna yang lebih gelap, warna yang lagi gelap. Jadi dia tetap akan menimbulkan tone nanti. Tak perlulah kamu risau cikgu tak campur warna tu, tak campur warna ni, tak guna 2 color, 3 color. Kita buat layer by layer. Kita buat layer by layer. Ni sementara kita nak tunggu yang lapisan langit tu kering. Kita jangan buang masa, jangan duduk tunggu termenung je. Terus saja proses yang berikutnya. Okay, kita masukkan warna yellow ochre. Warna yellow ochre. Pada peringkat ni kamu nak buat tone terus pun boleh. Kalau kamu nak masuk lapisan pertama pun boleh. Okey. Apa yang kamu tak warna adalah siput tu saja. Apa yang kamu tak warna adalah siput tu saja. Nanti siput tu kita tengok dulu warna kita ceria sangat ke sampai menenggelamkan siput. Kan latar warna ceria, cendawan warna ceria, lepas tu siput pun warna ceria. Dah jadi raya pula. Kan? Kita nak juga tonjol bahagian yang bagi nampak berfokus. Bahagian yang bagi nampak berfokus. Okey, ni cikgu masukkan warna yellow ochre. Bahagian yang kamu boleh warna dengan cepat, kamu speed lah. Kamu speed. Janganlah warna tertangguk, warna delay kan. Kamu speed warna ni. Pergerakan tangan ni. Ni cikgu guna berus nylon 0.12. Kamu sesuai guna ni. 0.12, 0.11. Okay, ni cikgu masuk. Kamu tengok tahap kecairan dia tu. Tahap kecairan dia. Hari exam wajib ada kertas lapik. Hari exam ni kertas tak boleh bawa-bawa masuk sewenang-wenang. Jadi guru pembimbing kamu akan sedialah kertas putih mahjong untuk lapik kan. Sebab kita tak boleh bawa masuk kertas yang bercetak ke apa. Kertas kena kosong putih. Tak ada keraguan terdapat lakaran, tak tahu apa-apa. Okay, yang ni akar tadi cikgu warna terus. Sebab tone warna dia sama. Tone warna dia adalah tone warna yang lebih kurang tanah-tanah macam tu. Actually badan siput pun tone warna lebih kurang tanah-tanah juga. Tapi kita hold dulu, kita tengok dulu. Perlu atau tidak kita masukkan nanti warna siput yang sama ni. Okay, bila dah settle yang ni, bahagian yang dekat yellow green tadi tu dia dah kering dah sebenarnya. Bila kamu settle bahagian ni, bahagian dekat yellow green tu dia dah settle dah sebenarnya. Okay, ni step yang mula-mula ni, step asas. Masukkan dulu warna pada elemen. Sekarang ni kita dah masukkan untuk elemen latar dengan elemen tanah. Okay, bila warna tu dia dah sekata semua, kamu jangan tonyoh-tonyoh berus banyak kali takut kertas tu dia terhakis. Dia terhakis nanti mulalah dia nak berbulu lah semua kan. Okay, ni dia dah kering. Ada sikit lagi belum kering. Okay. Cendawan ni jika kita decide nak letak warna
yellow ochre terus pun boleh terus masukkan. Tapi kita masukkan base je dulu, ringan saja dulu. Ringan saja ni, ringan saja. Dia punya warna tu nipis saja, okey. Sebab tu jangan buat lakaran tebal-tebal. Bila kita warna nanti dia dah tak boleh nak padam dah sebab air dah duduk di atas carbon tu Air dah duduk di atas carbon tu. Ini kita masuk base saja dulu. Kita masuk base saja dulu pada dia punya badan cendawan. Kita masuk base saja dulu pada dia punya badan cendawan. Kontrol sikit pergerakan air tu. Kontrol pergerakan air. Ambil air, kesat sikit, ratakan. Bahagian bawah ni pun warna siap-siap. Bahagian yang bawah ni warna yellow ochre susu-susu macam tu. Maksudnya nak campur putih pun boleh. Nanti kita buat dia punya line-line jalinan bawah cendawan. Dia kering nanti kita buat line-line jalinan bawah cendawan. Sebab tu lakaran kamu jangan hitam sangat. Sebab kita tak mau ada line hitam cover ni. Line hitam cover ni kita kena tutup guna colour yang pekat. Warna yang sama, warna yang pekat. Okey. Masuk yang ni. Masuk kat sini. Bila kamu guna warna yang cair-cair ni, sebenarnya kalau kamu termasuk kat bahagian lain pun tak ada masalah. As long as kamu nak cover dia guna warna pekat yang lain. Macam contoh ni kan dia termasuk sikit tu, tak ada masalah. Tapi kena kontrol lah. Kena kontrol lah tangan tu supaya kalau boleh dielakkan, kita elakkan. Okay? Jadi tak buang masa kita nak touch up objek tu. Okay, dah selesai. Kita dah ada dua tone warna, dua warna lah. Warna hijau kita nak buat cendawan pada bahagian belakang dan warna tanah ni. Warna tanah ni. Ini kita tunggu kering. Okay, pada peringkat ni kamu jangan suka hati je letak tangan ni dekat atas permukaan kertas Takut nanti tangan tu basah kamu drag ke tempat lain. Kamu heret ke tempat lain. Okay, seterusnya kita nak kembali kepada cendawan tadi. Cikgu pusing kertas bagi kita balik. Mudah cikgu nak buat. Okay, cikgu pusing. Cikgu nak buat dia dengan hijau gelap sikit. Hijau gelap. Dekat sini kita dah start hijau cair tadi kan. So cikgu nak bentukkan dia dengan hijau gelap. Nanti hijau gelap tu dia timbul lah. Hijau gelap ni kamu ambil sikit. Lepas tu kamu touch dengan hijau cerah ni sikit. Hijau cerah ni sikit. Touch dengan hijau cerah ni sikit. Okay, hijau gelap campur hijau cerah sikit. Okay, apa yang kamu nak buat adalah kamu bayangkanlah kamu nak buat cendawan macam ni tau ni. Cendawan macam ni. Macam tauge pada dia macam ni. Dia ada batang ni. Lepas tu dia ada kepala ni. Dia ada batang atau leher ni. Lepas tu dia ada kepala ni. Kita nak menggambarkan cendawan yang setaman. Sebab dia kata taman cendawan kan. Kita nak gambarkan dia banyak-banyak. Tak kisahlah kamu berupaya buat berapa. Tengok ruang yang kosong. Okay. Cendawan ni bentuk dia macam ni lah. Kalau lakar bentuk dia macam ni. Ni dia punya batang dia. Lepas tu dia punya kepala dia. Macam tu. Macam tu. Okay. Macam tu. So dia nampak dalam keadaan samar lah sebab dia duduk belakang. So kita nampak lah ada ruang situ. Ada ruang depan, ada ruang belakang kan. Ni. Pegang dulu. Okay, kalau dah kering semua. Kita nak masukkan warna hijau yang dicampur hijau gelap dicampur hijau cerah sikit. So dia lebih gelap sikit daripada hijau yang base ni. Okay. Okay, cikgu nak masukkan. Tengok ni cikgu dah letak tangan kat sini. Kat sini masih lagi lembab. Jadi kena hati-hati kena hati-hati. Jadi cikgu ikut balik. Cikgu ikut balik ni. Ini anggap macam kita pegang mata pensel. Okay, sekarang ni cikgu nak buat dia punya badan ni lah. Badan dia. So dia naik sampai sini. Lepas tu dia macam tu. Nampak? Dia macam tu. Lepas tu warna yang kamu hijau bancur ni, kamu dah bancur tadi tu, pastikan dia mencukupi lah. Jangan kamu bancur banyak kali sebab kita nak dapatkan tone warna hijau yang sama. Lepas tu yang ni kosongkan. Ini kita warna secara negatif tau. Maksudnya kita tak warna di badan cendawan tu. Kita warna di latar belakang dia. Ni kita dah naikkan. Lepas tu ni kita nak buat yang kedua. Kita pergi kat sini. Yang kedua ni dia terlindung sikit. Nampak kepala tu sikit je. Pergi kat sini. Lepas tu keluarkan dia. Kesan dia tu macam batik. Tak batik. Cantik kesan dia. Nampak bertindan-tindan. Okey, sini kita pekatkan. Kita warnakan. Bahagian yang latar tu kita warnakan. Bahagian yang body cendawan tu kita biarkan ni, warna yang kita dah sketch ni lah. Okey, ni dia punya. Kat sini sikit. Kalau dia terlindung lah Jangan nak buat compress kan dia. Okey, so naik lagi. Ini kita mewarna secara negatif. Maksudnya kita warna latar untuk timbulkan objek. Kalau mewarna secara positif, kita warna pada objek untuk timbulkan objek. Okey. Mula-mula pertama kali buat awak akan rasa macam confused. Tapi bila awak dah nampak, oh kita nak highlightkan yang ni, yang hijau cerah ni, jadi kita gelap yang belakang ni. Itu je familiar dia. Itu saja familiar dia. Mudah saja. Kita settlekan dulu bahagian yang ni. Okay, tengok cikgu tunjuk lagi. Sini kita nak buat latar. Kalau sempit-sempit ni dah tak muat nak masuk. Kita buat latar. Lepas tu okey, sini dia dah buat. Cikgu nak buat kepala dia. Kita tarik badan dia daripada sini. Lepas tu keluarkan dia punya kepala cendawan tu. Sebab masih ada lagi warna sini kan.
Dah ada, nampak? So nanti dia jadi macam bercambah-cambah. Cendawan ni nampak macam bercambah-cambah. Sesuai lah kita nak menggambarkan taman cendawan kan. Okay, nampak tu. Ni ada ruang lagi, cikgu nak tambah lagi. Padahal mudah sangat. Ini cikgu sengaja buat slow-slow ni supaya awak tak confuse. Okay, ni cikgu nak tambah. Ini kecil je. Sebab kita ratakan hijau sampai situ je kan. Ini dia punya leher dia. Lepas tu yang hijau lain ni nak buat apa? Okay, yang hijau lain ni tarik lah ke atas. Bolehlah kita buat dia punya apa? Macam ada lagi cendawan lain yang menghala ke atas tapi dah terpotong kerana kertas saiz dia sampai situ saja kan. Okay, tambah. Ni sambung. Ni nampaklah dia punya kaki-kaki ataupun badan cendawan yang belah belakang tu, yang terlindung tu. Nampak kat sini. Kita agak-agak lah, kita sambung balik Kita sambung balik celah-celah ni. Ini tips dia adalah kamu guna berus yang kecil ataupun kamu guna berus 0.12 macam cikgu selesa guna satu berus je. Satu lukisan apa pun cikgu selesa guna satu berus. Tapi kalau kamu rasa sukar, kamu gunalah berus yang lebih halus. Kalau kamu still guna yang berus yang lebih besar, kamu cuma angkat je mata berus tu bagi dia tinggi. So kita dapatlah permukaan hujung berus tu saja yang menyentuh permukaan kan. Okey, ni dia dah comel dah, repair sikit. Kita nak cantikkan yang sebelah dalam ni. Yang sebelah luar ni tak apa sebab dia latar. Okey. So, nampak? Ini optional. Mungkin kamu buat 3-4 dah cukup. Macam cikgu nak buat banyak. Cikgu nak buat banyak biar nampak penuh cendawan yang tumbuh kat belakang ni kan. Okay. Yang mana yang terlindung dengan objek depan, kita lindung lah. Kalau dia nampak pada bahagian badan je, pada bahagian je lah. Tak perlulah kita nak nampak juga kepala kat sini kan. Sebab kepala dia ada belah atas sana. Okay, ini dia punya latar. Lepas tu ini dia punya badan. Tapi terlindung. Sebab dia dah nak naik ke atas ni konon-kononnya kan. Lepas tu masuk lagi. Ni sebenarnya dia punya badan. Ni latar semula. Ni latar semula. Sebab tu warna hijau ni, warna yang kedua ni bila kamu bancuh bagi cukup. Kamu bancuh bagi dia cukup ni naik semula. Ni naik semula. So yang ni naik sampai boleh nampak kepala cendawan tu kat sini. Sini. Okey. Ni. Okey, yang ni dia terlindung. Yang ni dia terlindung. Okey, yang tu dia terlindung. Okey, yang ini dia tumbuh satu je pendek. Dia tumbuh satu saja pendek. Duduk kat sini. So latar dia hijaukan. Ini kita warna secara negatif. Ini kita sebut rupa negatif ni. Ini kita sebut rupa negatif. Sebab tu kamu belajar rupa tu bahasa seni visual. Unsur seni rupa. Rupa secara negatif. Okay. Rupa secara negatif. Ni sambung. Okey, dah warna sampai situ je. Warna sampai situ je. Ni tengok warna sampai sini. Okey. Sekejap lagi kita nak move color lain. Nak move ke warna yang kuning. Lepas tu nak buat peralihan ke warna pink. Nampak gambaran dia? Dia terus nampak ada taman kan? Terus nampak ada taman. Okey, so nampak keadaan ni dekat depan, yang tu dekat belakang samar-samar sikit. Cikgu ambil warna kuning tadi. Ini kuning tapi kotor sikit. Cikgu ambil warna kuning. Make sure bila dah nak exam ni, kamu dah mula, jika kamu masih guna colour yang dah digunakan masa KRSV tu, cuci-cuci dah sikit bahagian permukaan ni kan, in case dia dah bercampur-campur dengan warna lain. So cikgu masukkan kuning ni. Kita cairkan dekat dalam palette Lepas tu kita nak heret hijau ni. Nak heret hijau ni pergi bagi kembang. Sebab kita tak mau dia nampak berbelang, nak nampak dia warna tone yang saling meresap. Kita heret hijau ni naik ke atas. Okey. Ambil balik kat sini, kat mana yang kita tinggal tadi. Kita heret warna kuning ni naik ke atas bersama dengan warna hijau. Sikit je, hijau tu dia terseret sikit je.
Sebab kita nak buat peralihan warna tapi tak mahu dia nampak berbelang. Kita nak buat peralihan warna tapi tak mahu dia nampak berbelang sangat. Jadi kita kena pergi ambil balik dulu hijau ni. Okey, kita ambil balik dulu hijau, tolak dia naik atas supaya tak ada dia punya warna-warna luar, warna-warna yang menampakkan garisan luar objek. Kita bagi dia kembang. Kita bagi dia kembang. Kita bulatkan dia bagi dia kembang. So tak heret dia naik atas. Heret dia naik atas. Naik atas. Bila dia makin tinggi, kuning dia tu makin cerah lah. Maksudnya dia dah tak ada warna hijau tu. Hijau ni ada dekat peralihan warna ni. Kita blendkan dia. So, kuning ni kita cairkan dalam palette. Tolak dia naik atas. Tolak dia naik atas. Ini kita ambil warna yang cerah ni sebab kita nak buat suhu-suhu siang. Suhu-suhu siang. Okay. Sini pun kita start. Cikgu pusing kertas supaya mudah tangan cikgu nak handle. Okay, kita start ambil warna hijau. Kita start ambil warna hijau. Tolak balik kuning ni. Kita slowly dah nak tukar warna. Okay. Warna sampai situ. Kita warna sampai situ. Lepas tu kita nak bagi keunikan dia punya apa? Langit ni cikgu nak letak warna pink. Pink ni amat jarang digunakan Tapi bila kita buat untuk catatan yang bersifat imajinatif ni, boleh kita masukkan sebab dia alam tipu-tipu macam tu. Alam dramatik macam tu. Okey, cikgu nak buat ni pink. Lepas tu nak selang-seli dengan warna biru. Kita masuk biru pula. Wow. Okey, jangan biar kering jangan biar pink tu kering. So, warna pink, warna biru. Kita buat berbalam-balam. Masuk balik warna pink. Sebab di soalan tu dia mention unik tau, unik. Jadi ada sesuatu yang special tentang langit tu. Ada sesuatu yang special kita buat tentang langit tu daripada sifat langit semua jadilah kan. So masuk balik warna biru. Ini kamu pegang ambil warna ni hujung-hujung berus je. Kamu ambil warna ni hujung-hujung berus saja. Okay, pada peringkat ni kamu ambil warna hujung-hujung berus saja. Tak perlu banyak pun. Ini cikgu ambil dari dalam botol terus saja. Cuma bila kamu nak tukar warna, kalau guna berus yang sama jangan bagi warna tu bercampur. Jangan bagi warna tu bercampur. Okey, ni cikgu terus ke pink. Ni cikgu terus ke pink. Okey. Pink, ni terus pink. Okey. Kamu tengok bila sampai peringkat ni kan, kalau kamu merancang dengan betul, cuba teka cikgu nak buat apa. Cikgu nak tambah lagi cendawan yang daripada warna kuning ni. Okey, maksudnya cikgu akan ikut dia warna pink. Yang ni kalau berupaya buat boleh buat. Kalau tak berupaya buat, kamu stop sampai situ pun dah cukup okey, dah nampak taman dah. Okey. So apa yang cikgu buat adalah ni, cikgu ambil warna pink ni, cikgu keluarkan tau. Pastikan ni dah kering. Cikgu keluarkan ni daripada sini, cikgu keluarkan. Macam tu. Macam tu. Okey, ni sebab kita nak ambil cendawan warna pink. Wow. Wah, ni memang next level betul lah. Kalau kamu berupaya buat, boleh buat Kalau kamu berupaya buat, boleh buat. Kalau kamu rasa dia dah sukar, kamu boleh stop dekat hijau tadi. Pun dah cukup okey. Pun dah cukup bagus. Ini kalau kita nak bagi lebih elemen, nak bagi nampak padat. Tetapi ada objek-objek yang cara pewarnaan dia, sifat dia berbeza. Okey, sifat dia berbeza. Nampak? So dia menimbulkan cendawan-cendawan yang baru. Yang belakang ni kamu buat saiz yang kecil sikit lah cendawan dia. Sebab dia dah duduk belakang, yang besar ni dah besar kan. Yang depan ni dia dah besar. So yang belakang ni boleh kamu buat kecil sikit. Okay. Wah, cantiknya.
So yang ni dia dah sampai sini, kita blend, tarik air saja. Air-air yang bekas pink ni kita tarik. Bagi dia terus naik ke warna langit yang pada bahagian pink tadi. Kita kembang dia guna air saja. Kita kembang dia guna air saja. Wow. Ni kita turunkan sikit bagi warna dia blend dengan cantik. Sebab kita dah tambah pink tadi kan. Kita bagi dia turun sampai bawah. Kalau warna dia nampak terputus, kita tarik saja warna tu sikit turun ke bawah guna air. Kita tarik saja warna tu sikit turun ke bawah guna air. Ni kita naikkan. Ni kalau kamu tahu teknik ni awal, kamu praktis, mudah sangat untuk kamu buat ni. Mudah sangat untuk kamu buat. Sebab kita tak perlu melukis pun tahu. Actually, maksud cikgu kita tak perlu melukis pakai pensel ke apa dulu. Kita terus buat pakai warna saja semasa proses mewarna. Jadi dia dah jimat masa dah sebenarnya. Dia dah jimat masa dah. Ni kita kemaskan saja. Kemaskan saja. So ni kita dapat, ini kita dapat warna langit kita. Tu dia warna langit kita. Tu dia warna langit kita. Okey. Ni boleh. Okey. Dia sikit je. Lepas tu kita nak kembangkan dia. Kita takkan biarkan hitam macam tu. Okey. Kita tarik macam ni. Ikut lengkungan ni. Anggap mata kita macam apa? Kaki jam tu. Kaki jam. Zap, kita nak terus melengkung ni. Daripada hujung, gerakkan tangan slow-slow sampailah hujung. Sampailah hujung. Ini kita terus buat perincian ni. So dia dah ada lingkaran gelap dia. So ini nak lagi cantik yang ni. Yang ini you tarik dia ke sini. Ini tolak dia pergi ke bawah. Tolak dia pergi ke bawah. Warna yang gelap tadi kamu tolak dia pergi ke bawah. Okey ni.
So kita dah dapat cendawan macam ni. Okey, kita dah dapat cendawan macam ni. Okey, jadi kita terus mewarna pada bahagian bawah cendawan pula. Pada bahagian bawah cendawan pula. Ni kita ambil warna hitam dengan warna coklat. Letak kat sini. Lepas tu apa yang kita kena buat adalah sini. Kita buat tone warna dia. Ni. Kita buat tone warna dia. Turun. Kembangkan dia. Warna jingga sikit. Peralihan. Yellow ochre sikit. Okey. Kita masukkan. Okey. Tu. Bawah ni kita nak buat warna yellow ochre cerah. Warna ni. Lepas tu kita ambil warna putih. Dan kita ambil semula color hitam coklat. Kita ambil semula warna hitam coklat. Kita ambil semula color hitam coklat. Lepas tu kembangkan dia.
Okay, next. Ini dia dah kering, kita nak warna siput pula. Ini dia dah kering, kita nak warna siput pula. Siput ni kita guna tone warna yang sama je. Siput-siput ni tone warna yang lebih kurang sama je. Coklat gelap, coklat cerah kan. Ni kita ambil warna coklat gelap. Ni yang ni. Kalau tak ada coklat gelap yang ni, ambil je coklat yang dark brown kamu tu. Yang kod dark brown tu kan campur dengan hitam. Sebab yang ni dia ada dalam poster 18. So ikut dulu bawah ni. Ikut dulu bawah cengkerang dia ni dekat badan ni. Buat bawah cengkerang dia. Bawah cengkerang dia. Kita nak bagi nampak dia macam ada sendi-sendi lah siput ni. Ada sendi-sendi, ada bahagian yang bertindih dengan cengkerang. Coklat gelap sikit. Lepas tu guna warna balik guna warna yellow ochre tadi. Balik guna warna yellow ochre tadi. Ni kamu jangan bancuh warna banyak sangat dalam palette yang ni Dia kita nak tolak sikit-sikit je. Kita nak tolak sikit-sikit je. Okey. Tolak ni. Okey, supaya nak nampak dia lain sikit daripada warna yang tanah tadi tu. Cikgu nak letak dia color ni. Color merah. Merah ni kita tak mahu dia nampak merah sangat di badan siput tu. Tengok cikgu terbalikkan bagi selesa tangan. Kita letak ni. Supaya kontras dia lebih tinggi, supaya tak adalah dia sama dengan apa tanah tadi. Kita still nak nampak dia menonjol juga. Kita letak merah sikit. Okay. Atas dia punya kepala dia ni, bolehlah kamu cerahkan sikit kan. Bolehlah kamu cerahkan sikit dengan warna putih. So ini warna-warna ni sebenarnya cikgu tak blend di palette tau. Sebab kita guna di hujung-hujung berus je. Tu lebih mudah. Kita guna hujung-hujung berus je. Kalau yang bancuh warna kat dalam palette tu bila nak warna cendawan macam tu kan, yang penggunaan warna dia banyak. Kita buat warna macam ni je. Okay. So masuk semula kat sini warna bawah cengkerang color coklat gelap. Bawah cengkerang color coklat gelap. Okay. Lepas tu naik coklat gelap tu naik color yellow ochre sikit, tengok. Sentuh hujung-hujung berus saja. Maksudnya color yang digunakan ni pekat. Color yang digunakan ni pekat. Pekat tapi dia bukan, dia tak tebal lah, dia tak tebal mana, dia pekat je. Okey. Lepas tu yang ni letak merah sikit. Yang ni letak merah sikit. Jangan biar merah ni berbelang. Merah ni tariklah masuk yellow ke dalam dia supaya merah ni kotor. Supaya merah ni kotor. Okey. Supaya merah ni kotor. Naik atas ni cikgu kata letak warna putih sikit. Kepala dia konon-konon bercahaya sikit lah kepala dia kan. Kepala dia bercahaya sikit. Biar je dulu mata dia terpadam ke apa, biar je dulu. Kita nak buat yang penting, kita nak buat ni dulu. Sesungut dia tu kemudian je. Bila dah kering semua baru kita naikkan sungut dia tu. Warna yang cerah. Okay, bila dah ada jangan bagi berbelang macam ni. Jangan bagi berbelang macam ni. Blend lah. Tarik warna ni turun. Tarik warna ni turun. Tarik yang warna bawah tu naik atas. So dia jadilah tone warna. Okay, jadi tone warna. Kalau dekat bawah ni kurang warna, masukkan lagi. Kalau nampak dia macam tak berapa menonjol, masukkan lagi. Okay. Ni pun sama. Masukkan merah. Masukkan yellow ochre. Masukkan putih. Kat atas ni dia ada warna putih. Cengkerang ni ambil warna hitam. Warna hitam.
Nak bagi nampak lekuk-lekuk ni. Lekuk-lekuk ni tetap nak bagi nampak. Sebab lekuk-lekuk ni lah dia menjelaskan bentuk ni. Lekuk-lekuk ni dia menjelaskan bentuk. Saya nak masuk warna. Saya nak masuk warna jingga. Okay. Nak guna warna yang lebih-lebih kurang je warna dengan badan dia. Tu dekat atas ni tarik guna air je. Nak bagi dia cerah sikit. Ada bahagian yang kita ringankan sikit penggunaan warna. Maksudnya dia tak fully warna. Kita kena buat tone pakai air. Kita rendahkan kombinasi warna dia. Okey. Ini pun sama. Ini pun sama. Tak merah sikit. Okey. Okay, dah ada 2 ekor. Kejap lagi perincian dia kemudian. Bagi kering-kering dulu baru kita perinci. Sekarang kita nak fullkan warna dulu. Okay, kita nak fullkan warna pada semua bahagian biar berwarna. Pada semua bahagian biar berwarna. Lepas tu masukkan warna jingga. Tarik bagi kembang. Tarik bagi hitam tu kembang. Kita tak maulah ada outline hitam ni. Warna tu dikembangkan. Ni ruang kat cikgu ni sempit kerana ada stand kiri kanan ni. Nak bagi handphone ni stable. Sebab okey. So semua ni dah berwarna nampak. Ini daripada langit pokok yang cendawan ni. Cendawan ni kita sengaja buat dua dia punya version. Yang nak difokuskan dengan yang di belakang sebab kita nak menggambarkan taman kan. Lepas tu ada siput. Okay, sekarang kita nak buat kemasan. Ni kita belum warna lagi akar-akar kayu ni, kita belum warna lagi, kita nak buat kemasan. Maksudnya mana warna yang tak jelas kita nak tingkatkan penggunaan warna dia. Okey. Cikgu nak pergi kepada akar pokok. Ni masuk warna coklat. Ni besar saja je.
Masuk warna coklat. Kat bawah dia ni touch guna color. Kat bawah dia ni touch guna color hitam. Kat bawah ni touch guna color hitam. Tu ambil color yellow ke, tak berapa menonjol lah yellow ke, tukar-tukar. Kita ambil color jingga. Jingga better. Jadi kita kemaskan, kita masuk je dulu warna. Jadi kita kemaskan. Kita masukkan ni. Sini dah ada. Okay, next kita masukkan color ni, Prussian blue. Masukkan color Prussian blue. Color Prussian ni kita masukkan pekat-pekat. Okay, kita masukkan pekat ni, bukan tebal sangat pekat. Ni kita padam dulu. Kepala siput ni kita sungut dia ni kita padam dulu, nanti kita tambah balik. Ni kita masukkan je sebab kita nak tambahkan tekstur macam ada rumput kapet macam tu. Jadi kita sulam dulu dengan Prussian blue. Ni kan. Masa color ni tengah
Masa color ni masih lagi lembap, kita ambil warna kuning. Ni. Dan kita nak buat dia punya macam rumput-rumput kapet macam tu. Rumput-rumput kapet. Sikit-sikit je. Sikit-sikit je.